Assalamualaikum guys. Hari ni Pak Murad nak masak santan. Nama masak santan ni lah dah. Nama masak santan kelapa. Bila dia ni dah masak sekarang, dia boleh jadi macam taik minyak. Bila dah jadi taik minyak, kalau kita nak buat gondang, bermakna kita boleh gunakan dia je. Tak payah kita guna kelapa lain dah. Masa zaman dulu, Pak Muradnya kampung, dia kalau nak kunuri kahwin, dia kena masak santan dulu. Bila dah masak santan, besok itu barulah kita masak lauk untuk orang kunuri kahwin tuan rumah tu. Jadi ni nak tunggu masak ni. Lama ni. Tunggulah dia masakkan. Pak Murad bagi tahu yang lain-lain. Ni kena kacau, jangan biarkan dia tak kacau. Jadi dia muntah dah, muntah boyo dah. Kena kacau. Dia ni sampai dia kering, keluarkan minyak. Zaman dulu kalau kampung Pak Murad tu, kalau kunuri kahwin, kalau seekor lembu 100 biji kelapa untuk buat santan ni, masak santan ni. Kampung Pak Murad ni di Pulau Sawah Rantau Negeri Sembilan. Kampung orang lain Pak Murad tak tahulah. Pasal walaupun dia sama Negeri Sembilan, lain dia punya cara masing-masing. Negeri Sembilan tu sama, tapi cara masak dia tu lain. Dia tak sama cara masak dia. Ni tadi dia hantar hujan lebih di luar tu. Pasal Pak Murad ambil orang masuk dalam. Nak kabut. Tapi orang dulu-dulu buat rondang, dia mesti pakai kelapanya, santan yang dah dimasak. Jadi Pak Murad tak tahulah di kampung Pak Murad tu masih ada tradisi yang ini ataupun dah tak ada. Pak Murad pun tak tahu. Pak Murad duduk sini pun dah 39 tahun. Pak Murad duduk di Seremban lagi. Di Seremban bertahun. Rahang Kocik pun bertahun. Lepas tu Pak Murad duduk di Mafah. Di Mafah pun makan tahun juga. Jadi Pak Murad tak tahulah. Kampung Pak Murad tu masih ada tradisi masak santan ni atau tidak. Pak Murad tahu. Pasal orang tua-tua dah balik kampung dia. Kampung asal dia. Jadi yang tinggal orang baru tak tahulah Pak Murad. Masih ada ke tidak ada yang buat tradisi masak santan apabila kunuri kahwin. Itulah yang Pak Murad nak bagi tahu. Ni dah cukup masak dah ni. Jadi Pak Murad nak angkat dah ni. Nak tutup api Guys, inilah hasil yang masak santan tadi. Mantap.